filem bergenre aksi berjudul Tarung Unforgiven arahan Razak Izam Rashid akan ditayangkan di seluruh negara pada bulan 7 Mei 2026. Filem terbitan Alpha 47, filem ini membariskan pelakon terkenal seperti Mirul Aiman yang membawakan watak sebagai Hatta, A.D. Ashraf sebagai Isa, Zul Arifin sebagai Badrul, Ron Palarai sebagai Khalid, Amir Ahnaf sebagai Yusuf Zarul, Azira Syafina sebagai Dahlia, serta ramai lagi pelakon hebat membintangi filem ini. Filem ini mengisahkan Hatta, seorang bekas juara silat, telah diburu dosa silam sehingga melupakan sukan itu. Demi menyelamatkan kakaknya, dia terpaksa bertarung di gelanggang tanpa disangka lawannya merupakan individu yang pernah rapat dengan suatu masa dahulu. Kenapakah Hatta terpaksa bertarung di gelanggang haram ini? Dan apakah yang terjadi? Jangan lupa menonton filem Tarung Unforgiven.